Kenapa kita yang dipilih oleh Allah SWT? Kerana saya daftar, kerana saya ada duit, kerana saya ada kemampuan? Belum tentu. Mungkin Allah pilih kita untuk menunaikan haji adalah kerana untuk Allah berikan keampunan kepada kita. Masya Allah. Kenapa Allah pilih kita? Sebab Allah nak berikan keampunan kepada kita. Baiknya Allah, Maha Pengasihnya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah setiap daripada langkah dan pergerakan kita bermula dari sekarang insya-Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada satu pun pergerakan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ini kecuali kalau ianya baik, ya'lamullah, maka Allah tahu. Dan Allah ketika tahu bukan hanya sekadar tahu. Allah itu Asy-Syakur. Allah itu adalah yang maha berterima kasih. Allah maha membalas kebaikan. Tidak ada suatu pun kebaikan yang kamu lakukan, baik gerakmu, baik diammu, yang ianya baik, maka Allah akan berikan ganjaran. Dan Allah akan iringi dengan keampunan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan darjat. Subhanallah, beruntungnya ketika mana kita dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesejahteraan dalam perjalanan, kebaikan dalam segala urusan. Dan ya Allah, jadikanlah ya Allah ibadah ini ibadah yang kau terima ya Allah. Kerana tanpa engkau terima, apalah makna perjalanan ini dan apalah makna ibadah ini? Kerana sesungguhnya engkau adalah yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik ya Rabbal Alamin. Wa ya khairan nasirin berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.